Cuma kalau kita berjalan tak ada guidance ni, dia boleh sampai. Boleh sampai Lambat tapi sikit banyak hanyut. Banyak hanyut. Faham tak? Kau kena ikut Okay, jalan kampung faham, dulu faham, lah and faham. everything kan. Kena lalu bumper and everything kan. Okay. So hobi dah. So kerja pun dah. Ni 3 soalan yang biasa aku tanya semua orang dalam podcast aku. Dan aku harap aku akan tanya lagi. Aku akan ingat benda ni. First kali soalan yang aku nak tanya, apa nasihat yang kau boleh bagi dekat audience bila tengok video ni? In term apa-apa sahaja dalam education ke, pekerjaan ke, kehidupan ke, moral ke, anything. Okay. Yang pertama, jangan treat first job tu as a kau punya kehidupan. kau punya ni. Sebab macam ni, Dos. First job ni dia akan menentukan kau punya career pada masa akan datang. Faham? Macam aku. Ini kesilapan yang aku buat. Aku ambil je mana-mana yang aku ada. Okay. Job pada masa tu. End up aku masuk dalam bidang electrical. Okay, then chemical engineering aku nak buat apa ni? Nak cepat apa? Tersadai. Memang tersadai langsung. Kira apa yang kau belajar sebelum ni tak related. Scrap.